Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini saya ingin menunjukkan cara untuk menggunakan mesin basuh pakaian. Okey. Yang pertama, masukkan terlebih dulu pakaian yang hendak dibasuh ke dalam mesin basuh. Okey, buka penutup ini. Pastikan pakaian yang hendak dibasuh tu janganlah terlalu banyak. Make sure kurang daripada 7 kg. Kalau anda sumbat terlalu banyak, nanti takut mesin ni tak berpusing nanti. Okay, kemudian tarik keluar tempat nak isi sabun ni. Okay, yang pertama tu adalah untuk letak softener atau softline. Yang kedua tu adalah untuk letak kita punya pencuci, sabun pencuci. Okay, eloknya guna sabun liquid. Okay, dan jangan letak terlalu banyak. Letak setengah, penutup sudah memadai. Kalau kita letak terlalu banyak sabun, nanti buih sabun tu akan melekat pada pakaian kita. Sikit sabun pun dah cukup dan lebih jimat. Seterusnya, masukkan kad pelamjar ke sistem box yang di atas mesin tu. Okay, kemudian tekan butang start. Tidak akan tunjuk. Keluarkan kad anda, press remove kad dan tarik keluar kad, maka akan bermulalah penyucian tu. Tapi sebelum tu kita tekan start di bawah ni. Okay, dah tekan start. Alright, dia dah boleh berjalan. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih.